korang buat salah dengan tak sengaja, unintentionally. Korang minta maaf dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Tapi seorang TikToker berbangsa India berpandangan usaha permohonan maaf daripada 3 penyampai radio Era FM berhubung dakwaan mempersenda upacara agama Hindu sudah mencukupi. Menerusi hantaran yang dimuat naik oleh lelaki terbabit di laman TikToknya, dia percaya bahawa masyarakat India sudah memaafkan mereka yang tidak sengaja melakukan kesilapan. video ni saya buat to all the Malaysian. Cuba korang bayangkan korang buat salah dengan tak sengaja, unintentionally. Korang minta maaf dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Tapi pihak tu tak maafkan. Untuk saya lah, kepercayaan saya, kalau kau buat salah, kau minta maaf dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, kau dah on top, brother. You are the best. Tapi orang yang maafkan orang ni lagi on top. The effort yang minta maaf tu, saya tengok video, memang more than enough. Saya rasa perlu dimaafkan. Like you should. The reality of social media kan, orang tengok apa yang kau post. Orang tengok, orang cepat triggered ataupun tak triggered, ataupun happy, sedih, based on what you post. Ini memang reality. Me as an Indian, saya rasa patut dimaafkan. Dan saya juga nak bagi tahu, banyak juga Indians out there yang maafkan juga. Satu lagi benda saya nak ingatkan lah, this is to all the Malaysian, Malay, Chinese, Indian and so on. Jangan kita judge based on one comment, kita judge satu community. Kalau individu A buat salah, kalau dia Hindu, jangan salahkan semua Hindu. Sama juga kalau individu B dia Muslim, jangan salahkan semua Muslim. Sebab ini masalah individu tu yang buatkan saya paling sedih, paling takut. Ada orang komen, oh nak ulang lagi ke 13 Mei. Tolonglah, kita betul ke 2025 ni kita nak insiden macam 13 Mei? Saya memang faham situasi, minta maaf dengan ikhlas, tak dimaafkan. Tapi janganlah kita marah sampai nak jadi Malaysia huru-hara. Kita cuba fikir macam mana nak mengubah suai situasi ni, macam mana nak move on, macam mana nak hidup bersatu padu. Please lah, kalau Malaysia ni huru-hara, please think about your future. Your kids, macam mana diorang akan hidup dengan damai. Ini bukan saya belajar ke buku teks pendidikan moral. Kita hidup bersatu padu, baru boleh mencapaikan kedamaian, kejayaan negara, maju semua. Saya suka hidup bersama dengan berbilang kaum. Saya memang suka lepak dengan member Melayu, member Cina. Tapi isu macam ni, bukan saya rasa takut tau. To all the Malaysian, saya minta maaf kalau saya cakap apa-apa salah, okay? Saya harap mulai sekarang, please stop fighting in the comment section. Okay? Love you all.